Jenama Mercedes-Benz, sebuah jenama yang sangat ikonik di mata rakyat Malaysia selain jenama B. Sesiapa yang menggunakan kereta daripada jenama ini boleh dianggap sebagai orang kaya, T20 dan juga OKB, orang kaya baru. Namun, kalau anda tak tahu, jenama ini sudah lama bertapak di Malaysia. Sejak tahun 1902 lagi. Dibawakan oleh Mercedes Simplex by EU Tong Sen. Tapi secara rasmi, Mercedes-Benz Malaysia ditubuhkan pada 1 Januari 2003. Tapi untuk video kali ini kita bukan nak bercerita mengenai sejarah Mercedes-Benz, kami nak bercerita mengenai model ini, Mercedes GLC 350e 4MATIC Coupe. Lihat dulu insert ini. Model GLC mula dipasarkan ke pasaran tempatan bermula tahun 2016. Pada masa itu mereka memasarkan GLC 250, kemudian 200, kemudian 300 dan paling terbaru 350. Dan yang ini specialnya, dia menggunakan train kuasa petrol dan juga hybrid plug-in. Untuk kuasa, gabungan kedua-dua train kuasa ini adalah sekitar 313 horsepower dengan 550 Nm torque. Dah saing-saing urus, tapi masih jimat minyak dan masih lagi praktikal. Untuk plug-in hybrid, pengecasan penuh mengambil masa 2 jam jika bateri benar-benar kosong. Tapi kalau bateri daripada 10% hingga 80% boleh di-charge lebih kurang 20 minit menggunakan voltage yang tinggi. 6 saat. Itulah masa yang diambil oleh manusia untuk memproses perkara baharu, dan itu jugalah masa yang diperlukan untuk GLC 350 ini membuat pecutan 0 ke 100 km sejam. Memang cukup laju. Ditambah pula dengan transmisi 9 kelajuan Nitronic dihantar kepada keempat-empat tayar, memang anda akan dapat rasa daya tarikan G-force itu sebelum mencapai kelajuan tertinggi iaitu 220 km sejam. Untuk SUV, itu sangat-sangat puas hati. Walaupun kuasa dan transmisi kenderaan ini seperti kereta lumba, perlu diingatkan ini masih lagi sebuah kenderaan utility pelbagai guna. Dengan dimensi dia tinggi 1006, lebar 2000 lebih dan juga panjang 4000 lebih. Apabila bercakap mengenai outstation, pasti kita akan membawa barangan peribadi, barangan kerja dan juga barangan orang rumah. Itu pun kalau dia nak ikut, untuk dimuatkan ke model ini. Namun untuk GLC 350 ini, ia mampu memuatkan barangan seluas 390 liter. Namun jika itu tidak cukup untuk anda, ia boleh dipanjangkan kepada 1335 liter. Model CKD yang dipasang di Pekan Pahang ini mempunyai grill hadapan berbintangkan logo Mercedes bersama lampu DRL dan lampu utama yang mereka gelar digital light. Apakah fungsi dia? Sama seperti mana-mana kereta yang lain, iaitu memancarkan cahaya. Namun untuk ini mereka memancarkan cahaya seperti lampu projektor dan sentiasa membaca keadaan jalan, keadaan pemandu dan juga cuaca untuk memberikan pancaran yang lebih dinamik untuk anda yang memandunya. Di bahagian sisi pula, mereka meletakkan running boards untuk memberikan visual yang lebih mewah dan juga sporty. Tidak lupa, di bahagian bumbung hadir dengan panoramic sunroof bagi kedua-dua barisan tempat duduk. Nak buka dia pun senang, anda hanya perlu slide saja. Dan itu untuk bahagian C. Kita beralih ke bahagian belakang pula. Beralih ke bahagian belakang, lampu ini mereka telah revise semula daripada model sebelum ini. Maka terhasillah rekaan seperti ini dengan 3D interior. Jika anda dapat lihat dengan lebih dekat, lampu di dalam itu ada corak dan design language yang sesuai, dan juga ia membuatkan visual di bahagian belakang ini nampak lebih lebar sesuai dengan niat kereta ini. Baiklah, komponen paling penting, tayar.
di belakang menggunakan saiz 285/40, manakala untuk bahagian hadapan menggunakan tayar 255/45 dan kedua-duanya menggunakan rim bersaiz 20 inci. Untuk plug-in hybrid, dia punya tempat untuk kita charge adalah di bahagian kiri dan hanya menyokong AC charging. Seterusnya kita bercerita mengenai perkara yang paling mengujakan saya, iaitu bahagian dalam ruang kabin. Maklumlah, kita bawa kereta harga hampir setengah juta, bahagian dalam lah yang kita akan rasa berbaloi membeli sebuah kereta seperti ini. First thing first, steering. Untuk steering, ia menggunakan steering twin spoke AMG version dan ia menggunakan sistem haptic touch. Bermakna ia bukan button, ia adalah sentuhan lembut untuk kita mengawal segala perincian sistem yang ada pada model ini, iaitu MBUX, safety, navigation dan juga dia punya assist control. Beralih ke bahagian infotainment yang berkeluasan 11.9 inci ini, ia sedikit terarah kepada pemandu. Ia membuatkan ini lebih mesra pemandu berbanding penumpang. Untuk infotainment yang bersudutkan ke arah pemandu ini lebih mudah untuk kita capai, lebih mudah untuk kita lihat perkara-perkara penting dan juga tidak penting pada model ini, seperti navigasi, radio, Apple CarPlay dan juga dia punya sistem keselamatan yang disebutkan tadi, selain pada bahagian steering. Untuk kemasan dashboard dan pada sekitar kabin ini, anda boleh perasan ia menggunakan kemasan seakan-akan carbon fiber. Namun jika anda berkemampuan, anda boleh saja untuk custom mengikut cita rasa anda sendiri. Namun perlu diingatkan, setiap customization itu sentiasa memerlukan duit. 15, itulah betapa banyaknya speaker di dalam kabin ini yang dikuasakan oleh Burmester 3D Surround Sound. Bunyian itu memang seperti di pawagam, ditambah pula dengan tempat duduk secara keseluruhan ada 5. Cukup untuk anda menikmati perjalanan yang indah bersama suami isteri, anak-anak ataupun anda punya tempat duduk belakang. Beginilah keadaannya, 3 tempat duduk bersama dengan aircon vent di bahagian tengah, standard untuk kereta moden pada masa kini. Dan yang menariknya, memang tak ada card holder sebab ianya double sebagai tempat letak phone dan juga tempat letak air. Baiklah, sebelum kami mendedahkan tentang harga dan juga warna, kalau anda rasa video ini menjadi pembakar semangat untuk anda bekerja dengan lebih bijak untuk memiliki jelema-jelema premium dan ikonik seperti Mercedes-Benz ini, silalah bantu kami dengan subscribe channel YouTube Roda Panas dan juga ikuti kami di semua media sosial, Facebook, TikTok, Instagram dan website kami. Baiklah, untuk warna, Mercedes-Benz Malaysia menawarkan 5 pilihan, iaitu warna putih, warna biru gelap, warna biru cerah, warna merah, warna silver dan saya rasa yang ini jatuh pada warna silver. Maaf, betulkan saya jika saya salah. Namun, untuk harga bagi GLC 350e 4MATIC Coupe ini bermula daripada RM434,888 di atas jalan raya tanpa insurans. Ya, memang tidak murah. Namun, kena ingat, dengan kereta kita boleh bergerak, namun dengan rumah kita hanya boleh tidur. Sehingga berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.